Sebenarnya nikotin ni adalah satu bahan yang mengembangkan salur darah tau. So bila mengembangkan salur darah, darah kita akan bergerak dengan lancar. Tapi dia cuma bersifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Dr. Rizal Roslan daripada FST dalam Sembang Sains FST USIP. Jadi episod yang sebelum ni kita telah membincangkan bagaimana tindakan seseorang itu actually dipengaruhi oleh fisiologi, iaitu otak dia sendiri. Signal otak itu sendiri. Jadi Dr. Ina sebagai seorang yang pakar dalam bidang neuroscience ni, bagaimana tindakan ataupun psikologi datang dahulu ke ataupun fisiologi, signal datang dahulu? Bagaimana? Mana satu datang dulu? Sebenarnya it comes together. Kita bekerjasama. Dalam bidang neuroscience ni, dia tak boleh neuroscience pergi seorang-seorang, tak boleh juga psikologi pergi seorang-seorang kalau nak melibatkan kajian-kajian neuroscience. Consideration tu sebenarnya kita buat bersama-sama. Bila kita gunakan neuroscience, sebenarnya apabila kita cuba mendiagnose, langkah pertama lah senang cakap. Langkah pertama kita nak diagnose, kita akan tengok dulu signal, kita akan tengok dulu pattern gelombang-gelombang otak, kita akan tengok dulu bahagian mana dalam aktiviti dalam otak itu diaktifkan. Kemudian kita akan lihatlah pattern, kalau ada penurunan ke ataupun abnormality, yang mana dia tidak seperti standard, tidak seperti yang normal, kita akan cari punca. So bila mencari punca, kita akan serahkan kepada psikologi ataupun psikiatri, macam tu. Jadi mereka ni akan adalah kaedah mereka masing-masing, akan mencari punca-punca, dan barulah kita boleh berbincang macam mana untuk merawat. Kita akan kembali balik kepada bidang neuroscience untuk kita design treatment. Kita akan gunakan modul-modul neuroscience dan membetulkan semula gelombang otak yang tidak normal tadi kepada yang normal. Kalau boleh saya jelaskan lagi, bidang neuroscience ni ataupun bidang otak yang mana kita menggunakan satu term lagi, kita panggil fisiologi, adalah fungsi. Kita melihat anatomi dan melihat fungsi. Contoh yang paling jelas saya boleh bagi, organ itu, jantung itu adalah anatomi. Bagaimana jantung ni bekerja, mengalirkan darah, mengepam darah ke badan dan paru-paru, itu adalah fungsi, which is fisiologi. Manakala psikologi ni pula ialah bidang kajian perilaku. Jadi bila kita dapat apa benda yang tak kena dengan otak, kita kena tengok perilaku dia, baru kita boleh design untuk treatment. Begitu. So dia jalan seiring. Kesimpulan daripada apa yang Dr. Ina terangkan sebentar tadi, sebenarnya fisiologi ni iaitu otak manusia, signal lah dia harus bergerak seiring dengan psikologi, di mana psikologi ni merujuk kepada tindakan seseorang. Perbincangan perilaku. Perbincangan perilaku. Jadi both must work together. Betul. Ada satu bahagian kita nak dekat bulan puasa ni, bagaimana kalau saya lihat seseorang perokok tu, dia tidak merokok dalam tempoh berpuasa. Dari pukul daripada sahur sampai buka puasa lah kiranya. Lepas buka puasa dia terus merokok balik. Macam mana? Saya rasa macam ada kaitan sikit lah kot. Kalau kita tengok dari sudut medikalnya, orang yang merokok ni sebenarnya dia dah dianggap sebagai ketagihan lah, ketagihan kepada nikotin. Sebenarnya nikotin ni adalah satu bahan yang mengembangkan salur darah tau. So bila mengembangkan salur darah, darah kita akan bergerak dengan lancar. Tapi dia cuma bersifat sementara. So bila bersifat sementara tu, sementara je darah tu lancar. Jadi bila pengalian darah tu lancar, dia akan awake, dia akan lebih alert, kan? So perkara-perkara macam tu membuatkan dia rasa segar bila dia merokok. Tapi dalam kadar dia tidak merokok tu, salur darah dia kembali normal dan pengaliran darah dia tidak selancar yang sebelum tadi semasa dia merokok. Jadinya dia akan ketagihan nak merokok lagi lah. Itu adalah fasa ketagihan. So orang yang kita boleh kata heavy smoker ni, bila dia nak berhenti tu sangat-sangat susah, dan mungkin dia boleh sakit kalau dia berhenti secara mengejut. Tetapi yang unik hikmah berpuasa, mereka boleh tahan selama daripada sahur sehingga berbuka. Betul. Bila kita bercerita balik tentang keadaan ini dan berbincang dari sudut neuroscience, dia sebenarnya adalah kembali kepada mindset. Macam saya cakap tadi, neuroscience dengan psikologi bergerak seiring. So psikologinya ialah mindset dia. So kalau kita dapat capture lah signal semasa berpuasa ni, memang kita akan nampak dia lebih di bawah lah, iaitu dalam fasa yang lebih relax dan tenang, berbanding semasa dia merokok lah. Sama juga kalau dia tidak berpuasa dan berpuasa, kita akan nampak perbezaan tu signifikan lah. Jadinya bila mindset dia kata
berpuasalah selama tempoh ini, badan dia akan dapat satu jenis arahan yang mana kita kena proses dan reset semula sepanjang tempoh dia berpuasa. Jadi otak ni adalah satu macam CPU komputer. Otak ni memberi arahan kepada badan-badan kita bekerja. Otak kata jangan keluarkan hormon sebab dia tengah berpuasa. Jadi perut akan rehat, tidak keluarkan hormon. Jadi perut dia lapang, relax. Jadi dia tak ada keinginan untuk melakukan yang salur terbuka untuk lancarkan darah tadi. Badan kita tak ada keinginan nak buka salur darah tu. Jadi badan kita tak perlukan nikotin tu. Maka dia boleh bertahan selama tempoh berpuasa. Tapi bila once dia buka puasa, mindset dia dah berubah. Dia kembali kepada otak tadi. Dia buka puasa je, dah boleh merokok ni. So badan dia terima arahan, dah boleh merokok. Dia perlukan nikotin tu. Macam tu. So back to mindset lah actually. Bagaimana otak tu boleh train behavior actually yang betul. kita boleh nampak dalam sudut hikmah berpuasa ni lah saya rasa. Okey, jadi Dr. Ina, sebelum kita menutup episod kita perbincangan kali ini, mungkin ada kata-kata Dr. Ina dari segi apa yang Dr. Ina research dalam bidang research Dr. Ina lakukan dekat FST. Okey, terima kasih atas peluang ini. Sebenarnya di FST ni kita jalankan banyak research. Bukan saya sahaja, bukan neuroscience sahaja. Kita ada juga medical material, sains dan teknologi dan sebagainya ya di FST ni. Bagi bidang kajian saya pula, kita akan teruskan dengan elemen nakli yang mana menjadi nadi lah usin kita panggil, mengintegrasi ilmu nakli dan akli. Dari bidang kajian saya sendiri, saya sedang aktif menjalankan kajian yang mana kita mencuba melihat impak surah Ar-Rahman ke dalam fungsi kognitif para pelajar universiti. Pelajar-pelajar universiti ni kali ini kita open lah, bukan kepada pelajar USIM sahaja, kita open kepada pelajar-pelajar universiti luar juga. Dan kita melihat dalam tempoh treatment 1 bulan ni kita menerapkan terapi surah Ar-Rahman. Memang kali ini kita spesifik pilih, kajian yang dulu kita ambil 10 surah terpilih, tapi kali ini kita lebih berfokus kepada surah Ar-Rahman atas 6 tema surah Ar-Rahman yang terbaik untuk memorization, kaedah penghafalan dan sebagainya. Kita nak meningkatkan kadar kognitif fungsi otak para pelajar. Okey, dan kemudian kita akan melihat juga kalau dari sudut pendidikan, kita cuba untuk mengenal pasti paras fluid intelligence ataupun resilience. Resilience ni adalah paras survivability lah, para pelajar yang underprivileged. Itu pun antara research member kita buat sekarang lah. Dan yang terbaru, kita baru saja berkolaborasi dengan pusat psikologi di somewhere in Selangor, di Putera Mahkota. Kita berkolaborasi untuk menggunakan kaedah neuroscience bagi memberi terapi atau merawat anak-anak ADHD dan juga autism. Anak-anak ADHD dan autism ni sebenarnya dia ada kelainan upaya. Kita tak boleh sebut OKU sebab ada yang sangat-sangat bijak, ada yang kurang berupaya. Jadi dia punya brainwave tu akan sangat berbeza dengan pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang normal. Tapi brainwave ini boleh diperbetulkan. Kita sedang berkolaborasi untuk memperbetulkan brainwave anak-anak ADHD lah dan autism. Okey, terima kasih Dr. Ina. Jadi kita telah merungkaikan bagaimana episod-episod sebelum ini kita telah merungkaikan bagaimana tindakan sesuatu manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh fisiologi. Okey, brain otak tu sendiri, signal-signal otak tu sendiri. Dan Dr. Ina juga ada kupaskan sedikit perkaitan dengan akli dan nakli, integrasi akli dan nakli yang saya rasa sangat menarik. Untuk research di UC memang kita perlu integrasi akli dan nakli. Jadi lagi sekali terima kasih kepada Dr. Sofina untuk berkongsi dengan kita sebab tadi kita dah tengok posting-posting yang agak-agak sedih-sedih kan, baru-baru agak-agak sedih kan. Mungkin seseorang tu tidak mengetahui apa yang berlaku dalam tubuh badan dia, tindakan dan sebagainya. Mungkin lepas mendengar penjelasan Dr. Ina ni, mungkin dia sedar apa yang sedang berlaku. Sebenarnya it's about all the mindset.
it's all about mindset. Kadang-kadang mindset tu boleh ubah tindakan kita juga. Betul. Okey, semua daripada otak kita, sebab otak kita sebagai CPU yang memberi arahan kepada tubuh badan manusia. Jadi sebelum tamatkan episod kali ini, saya nak petik lagi satu dialog daripada filem Indonesia. Janganlah kita terlalu sibuk mencari siapa yang akan kita nikahi, tetapi fikirkanlah bagaimana kita akan menjadi pasangan yang baik. Itu daripada karakter Aisyah dalam cerita Ayat-Ayat Cinta. Sekian, itu saja episod kali ini. Ilmu, inovasi, inspirasi, Sembang Sains FST, Universiti Sains Islam Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.